Saudara, tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Negeri Terengganu yang kaya dengan ukiran seni bina halus dan karya puitis di sebalik lagu yang diciptakan, kerinduan Awang Goneng akhirnya terubat apabila bertemu dengan salah seorang anak gurunya. Petikan violin serta ukiran lama di rumah asal tempat pengajian 35 tahun lalu menggamit memori silam. Saksikan siri terakhir Jejak Awang Goneng. Tidak jauh dari pukulan ombak dan dentuman pembangunan ialah kampung Tanjung Pasar yang masih dengan kehidupan biasa sesebuah kampung Melayu. Ini rumah siapa ni? Ini rumah arwah Haji Aliyah. Oh, inilah tempat saya belajar mengaji dulu. Orang yang dapat mengesahkan segalanya ialah anak tok gurunya, Haji Ibrahim Haji Ali. Rumah yang suatu masa dulu berkumandang dengan suara dan menghafal Quran kini usang dan terbiar. Namun ukiran kayu yang indah masih megah di tempat-tempatnya. Di belakang Istana Mazia tu, ni Mak Haji beli rumah ni. Keluarga raja kot lah. Oh, beli dari keluarga raja. Ya. Dia bagi taruh simpan di sini. Jadi bawa rumah ni datang ke sini? Oh, datang ke sini. Dulu dia pakai kereta lembu, pakai akuk. Macam mana dia pasang tu. Berat-berat kayu atas tu. Saya amat terharu tengok rumah ni sebab ni tempat saya Tempat ngaji. belajar mengaji. Cikgu Wan Cik, guru pertama Wan Ahmad Hulaimi, mengungsi sesuatu mengenai Pak Ibrahim. Tuan Haji Ibrahim, sekarang ni kita nak dengar sepatah dua lagu-lagu lama untuk kenangan bersama. Tapi saya tak boleh nyanyi. Ya, Saya sikit-sikit main boleh, ya. violin saja. Saya kena ambil. Okey. Gambaran kampung sebegini mungkin tidak lama lagi akan lesap dengan arus perkembangan. Namun kini ia akan kekal dalam kenangan dan dirakamkan dalam bukunya.